Ita kata, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Tempoh hari itu rumah saya ketika itu hujan lebat Gisi. Saya ni terbangun di waktu malam kerana terdengar ada bunyi orang menangis. Pada mulanya saya fikirkan anak gadis saya yang menangis lah, sebab terdengar tangisan perempuan dalam keadaan hujan yang cukup lebat. Jadi kata Ita, saya keluar dari bilik dengar tangisan. Tangisan tu pula datang daripada bahagian dapur rumah. Bila saya keluar dari bilik, masuk dapur, saya tak buka lampu. Sebab apa? Saya fikirkan anak saya. Sampai saja dekat tepi tembok tu, di mana tembok itu kalau saya belok kiri akan masuk dalam tandas, saya perasan macam ada orang sedang menyangkung dan menangis. Punyalah terperanjat Casey apabila anak saya buka lampu dan tegur saya dari belakang, "Ibu, kenapa masuk tak buka lampu?" Saya pusing, rupa-rupanya anak saya baru keluar dari bilik nak ke tandas. Saya pusing balik depan, benda tu dah hilang Gisi dari pandangan. Saya punyalah terperanjat dan saya terus temankan anak saya ke tandas dan saya berdiri di luar tandas sebab takut sangat. Dan itulah pengalaman daripada Ita yang berkongsi pengalamannya. Baik.